Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya, Sharifah Huda Madiha Mati Sedapeni, akan menjadi hos anda untuk hari ini dan kita akan buat podcast dalam tajuk Psikologi Keselamatan dalam Pekerjaan. Okey, baiklah. Untuk sesi podcast kita hari ini, kita akan adakan tiga sesi iaitu sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga. Bagi sesi pertama ini kita telah jemput 3 responden. Jadi responden boleh sebutkan nama masing-masing? Nama saya Fatihah. Nama saya Izzati. Nama saya Sofia. Okey, jadi Teha, Izzati dan Sofia akan jawab untuk soalan yang pertama dahulu. Tapi sebelum tu kita akan saksikan dulu sketsa kita yang pertama. Jadi jom tengok. Jadi korang, apa pendapat korang nanti untuk next event kita nanti kan? Ada tak cara untuk customer kita dapatkan maklumat kita lebih lagi selain daripada kita bagi flyer untuk diorang? Ada tak? Ada. Tapi benda macam agak susah sikit lah kan untuk kita sediakan. Apa kata kalau kita buat satu QR code yang dekat dalam tu dia ada kita punya maklumat macam laman web kita and kita punya application lah macam TikTok, Facebook, IG kan. So kat situ kita customer boleh dapat tahu produk kita, pengeluaran kita. And for customer tu contact kita, mungkin kita boleh buat dekat dalam QR tu kita letak kita punya number and email. So senanglah customer nak contact kita. Tu pendapat saya lah. Agaknya boleh ke? Rasanya macam okey juga idea tu. Nanti apa-apa nanti bagi tahu kat saya. Nanti saya bagi tahu dekat pihak atasan je lah. Okay. Assalamualaikum, bos. Macam masuk, saya nak ajak bincang sikit. Waalaikumsalam Huda. Ya, sila masuk. Jadi ni cadangan daripada department kami untuk next event nanti. Jadi bos boleh tolong cek dululah. Okay, so ini korang punya cadangan lah. Ya. Okay, saya cek dulu ya. Okay. Baik. Saya rasa untuk cadangan ni boleh dipertimbangkan. Rasanya memang tak ada apa-apa kot untuk saya tambah baik ke apa sebab saya tengok macam okey. So kalau Huda dengan tim nak perlukan apa-apa bantuan ataupun sedikit bantuan ke, Huda boleh bagi tahu kat saya lah. Nanti saya akan uruskan. Baik. Okey. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada, tu saja. Okey, baik. Okey. Nah, terima kasih. Sama-sama. Kalau ada apa-apa, beritahu saya ya. Baik, bos. Okey. Okey, baiklah. Daripada sketsa yang kita telah tengok tadi, kita dapat kita ada pendapat kita masing-masing lah daripada sketsa tersebut. Jadi saya akan bertanyakan soalan yang pertama kepada awak bertiga. Jadi pertama ialah soalannya, mengapa yang kita fikir keselamatan psikologi ni boleh dikenal pasti sebagai kunci untuk meningkatkan prestasi satu organisasi tersebut. Jadi boleh kongsikan dari segi pengalaman ataupun idea dan pendapat dari awak bertiga lah. Bagi untuk pandangan saya, untuk poin yang pertama iaitu komunikasi terbuka. Pentingnya komunikasi terbuka ni adalah di dalam psikologi safety adalah untuk membina kepercayaan dan juga untuk mewujudkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang persekitaran yang sihat dalam organisasi. Jadi berdasarkan sketsa yang kita lihat tadi, sikap manager yang terbuka untuk mendengar pandangan tanpa membantah ini akan membina rasa hormat dan juga lebih yakin dalam kalangan pekerja. Apabila pekerja rasa didengar, mereka akan lebih terbuka untuk memberi idea ataupun menyuarakan pendapat. So itu je.
Bagi apa tadi, Izati pula? Bagi pendapat saya pula, saya bersetuju dengan pendapat Fatihah. Hal ini adalah kerana dengan komunikasi yang terbuka, pekerja daripada pelbagai jabatan atau latar belakang boleh berkongsi pandangan antara satu sama lain. Ya, betul. Ini akan mencetuskan pertukaran idea daripada pelbagai pihak lah. Jadi dengan banyaknya idea, kerja yang dilakukan dalam kumpulan tu akan jadi lebih kreatif. Itu sahaja daripada saya. Ya, okey. Jadi daripada Sofia pula. Okey, daripada pandangan saya pula, kita sebagai seorang pemimpin ni, kita perlu ada sikap kepimpinan rohani. Kepimpinan rohani ni merujuk kepada menunjukkan empati dan integriti dalam tindakan ataupun dalam sesebuah organisasi lah. Ia juga boleh mendorong kejujuran dan ketulusan komunikasi dalam sesuatu organisasi lah. Itu pada pandangan saya lah. Oh, jadi untuk daripada Teha tadi dia cakap kalau dari open communication tu boleh membantulah untuk tingkat untuk tambahkan lagi keselamatan dalam psikologi pekerjaan. Dan daripada Izati dapat tambahkan lagi kreativiti dalam penambahan maklumat lah dan idea lah. Dan untuk daripada Sofia terapkan lagi kepimpinan kerohanian dalam pekerjaan. Jadi selain daripada tu, ada lagi tak yang nak ditambah daripada Fatihah atau Izati? Okey, untuk poin yang seterusnya adalah mewujudkan ruang selamat untuk bersuara. Jadi pekerja lebih yakin untuk berkongsi pendapat sebab dia tahu dia tidak akan dihukum ataupun pendapat dia tu tidak akan diketepikan. So for psychology safety di tempat kerja ni penting untuk inovasi dan penyelesaian kepada masalah tu. Faham. Daripada Izati pula. Okey, untuk saya pula, poin yang kedua adalah menggalakkan kerjasama pelbagai bahagian. Apabila komunikasi kita ni lancar, idea dari pelbagai jabatan dapat digabungkan. Jadi kita boleh bekerjasama. Ini dapat melahirkan penyelesaian yang kreatif yang mungkin tidak akan tercapai jika kita bekerja secara solo. Ya, betul. Tak bekerja dalam tim lah, macam tu maksudnya. Betul. Okey, itu saja. Okey. Daripada Sofia. Okey, daripada saya pula berdasarkan sketsa yang telah kita lihat tadilah. Ya. Yang saya dapat ialah kita perlu mempunyai ataupun seorang pemimpin ni perlu mempunyai kerendahan diri lah. Kerendahan diri daripada hati. Contohnya, dia terbuka menerima maklum balas daripada anak buah dia ke, pekerja ke, untuk lebih terbukalah. Ya, betul. Ataupun dia perlu tidak mementingkan diri ataupun kuasa dia lah. Betul. Itulah daripada pendapat saya lah. Ya. Okey, itu daripada kita punya 3 orang responden untuk soalan pertama. Jadi kita teruskan untuk soalan sesi yang kedua. Baiklah, untuk sesi kedua kita akan teruskan dengan 2 responden yang kita telah jemput. Jadi responden-responden boleh sebut nama lah masing-masing. Okay, saya Na'amalah Syahira. Hai, saya Nabiha. Jadi itulah responden-responden kita untuk soalan yang kedua. Jadi sebelum kita teruskan untuk soalan kedua, kita saksikan dulu sketsa yang seterusnya. Manager mesej lah. Jom masuk bilik mesyuarat. Manager panggil. Oh ya ke? Jom. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila masuk. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi saya panggil kamu berdua ni untuk saya nak bertanya pendapat kamu berdua tentang kita punya program pembukaan kereta baru
pada minggu depan. Saya dah tanya dia orang tentang pendapat dia orang. Jadi saya kurang bersetuju. Jadi kamu berdua ada ke cadangan untuk diajukan? Silakan. Okay, saya ada idea. Macam mana kalau untuk hari program tu kita buat pertandingan mewarna untuk kanak-kanak? Macam mana tu? Boleh terangkan sikit? Contohnya kalau kita ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, ibu bapa akan lebih fokus untuk tengok model-model kereta yang akan dikeluarkan. Jadi kanak-kanak ni akan fokus dengan program mewarna. Jadi ibu bapa tiada gangguan daripada kanak-kanak. Boleh tak? Saya kurang bersetuju lah dengan idea kamu. Kamu ada idea? Ada pendapat saya, kita boleh buat macam program pop quiz. Kurang berminat. Saya macam kurang berminat dengan podcast. Mungkin kamu boleh try yang lain? Kita ada lagi satu cadangan, macam program kita bukakan booth and kita edarkan flyers untuk orang awam. Kurang berminat lah sebab booth ni bajet dia besar. Kamu tahu tak bajet berapa untuk buka booth? Rasa tahu tak berapa bajet? Aku tak tahu. Ini kan dia kamu patutnya kamu tahu dah berapa bajet dia. Maafkan, saya belum buat kira-kira lah untuk bajet untuk program ni pun. Kalau tak tahu nak buka booth kerja bertahun-tahun dah. Maaf Puan, khilaf dengan kita orang sebab kita orang tak buat persiapan pun. Minta maaf Puan. Bersurat. Kita semua ada cerita saya. Jadi sketsa yang kita telah saksikan tadi, kita boleh teruskan untuk soalan yang kedua. Okey, Amalia dan Nabihah. Daripada yang kita tengok daripada sketsa tu tadi kan, dan daripada pendapat korang, kenapa ada dalam beberapa organisasi dalam Malaysia ni kan, diorang, kita macam dapat tengok diorang tu ada yang susah nak macam terapkan suasana keselamatan psikologi dalam tempat kerja diorang. Jadi boleh ulaskanlah untuk pendapat korang. Sabru, saya dulu. Tak apa, Amalia dulu. Saya kasih Amalia dulu. First thingnya kita kena faham dari segi physiological safety ni, dia sangat penting lah bagi saya. Terutamanya untuk pekerja baru. Okay, sebab yelah, bila pekerja baru datang ni, dia nak rasa yang suasana yang bebas, dia boleh berkongsi idea, di mana idea yang dia bagi tu diterima oleh pihak atasan. So bila diorang tanya soalan tu, pihak atasan boleh menjawab dengan yang tepat lah bagi kita kan. Okay, so bila suasana yang selesa, yang nyaman ni, dia orang boleh rasa kuranglah kebimbangan, kurang takut, idea pun jadi efektif. Jadi secara tak langsung kita boleh elakkan daripada bad leadership lah. Maksudnya daripada sketsa yang kita tengok tadi kan, bila para pekerja ni ajukan idea tapi pihak atasan ni sering reject. Bila macam tu, kita boleh nampak yang kurang support lah daripada leadership tu. Leader dia tu tak support pekerja. Bila jadi macam tu, suasana tempat kerja tu dipimpin oleh ketua yang toksik lah. Boleh kata toksik lah. Yeah. Kepimpinan yang buruk boleh muncul dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Suka mengarah tanpa perbincangan, suka manipulasi. Bila idea yang diberi tu reject tanpa usul periksa. Maksudnya even idea tu bernas, boleh dikirakan bernas, tapi leader tu reject mentah-mentah lah. Dia seolah macam leader tu nak penting diri sendiri, dia je betul kan. Betul. Betul. Tak menerima pun idea pada orang bawahan. So kita boleh tengok di situ, apa gunanya pekerja kalau apa guna kita kalau suara kita tak didengar kan. Betul. Okay, bagi Nabia. Okay, terima kasih pendapat daripada Amalia pun macam wow, saya rasa macam terkejut jugalah kan untuk bagi. Ya, betul. Saya maybe akan kaitkan dengan situasi kita sekarang sebab saya pun pernah alami
dulu dalam organisasi, tapi yang berkait rapat untuk saya contoh sekarang dalam vibe kita kot, kita bagi student. Okay. Kalau kita dapat tahu, kita dah biasa, student kan banyak assignment kan. Banyak assignment, lepas tu kita pula bergerak dalam pelbagai jenis grup. Orang pula lain-lain kan. Betul. Jadi mestilah setiap kali grup tu ada assignment yang perlu dihantar, macam deadline tu kejap-kejap, macam singkat lah, dekat-dekat deadline dia. Contoh, kita orang ni, kita punya student ni kan habit kita kerja buat selalunya last minute. Contohnya macam kita jugalah kadang-kadang. Kadang-kadang. Tak nafikan tak nafikan benda So, tu. apabila kita bekerja dalam keadaan yang pressure, mestilah kita nak benda tu complete. Macam perfect lah orang kata. Macam, lecturer tak complain. Satu. Lepas tu, if kita bekerja dalam pressure, mestilah kita macam, dia ni buat kerja tak betul lah, ni tak betul lah. Macam sketsa tadi, yang saya boleh kaitkan, organisasi tersebut, dia selalu menunding jari. Betul. Dia menindas. Lepas tu, leadership dia pun macam tak endahkan lah. Dia orang punya staff ni macam, nak betul dia je. Gitu. Betul. Macam tak best lah. Ya, betul. Kita rasa macam dipersalahkan untuk kita nak buat kerja tu, kita rasa bos kita tak sokong apa yang Betul. Dia- Siapa je boleh tahankan untuk bekerja dalam toksik. Biasa aku ada lagi satu, saya rasa macam lack of communication lah, di mana daripada sketsa tu kita nampak yang pekerja tu saling menunding jari. Macam Nabiha cakap, macam sepatutnya dia prepare benda tu daripada awal, apa untuk dijawab daripada soalan atasan. So maksudnya dalam setiap organisasi ni ada salah dia yang tersendiri. Maksudnya pihak atasan pun ada salah, teammate pun ada salah. Sebab yang berdasarkan sketsa tadi, pekerja tu dia tak tahu pun bajet tu berapa, saling menunding jari, macam mana orang ni tanya pendapat, yang ni pun tak tahu, tak support pun teammate dia. So nampaklah situ lack of communication. Betul, sorry mencelah. Dia bukan dia macam ni. Dia orang mindset dia takut untuk dijudge. Betul. Kan? Betul. Betul tak pendapat saya? Dia takut, dia fear of judgment. Dia macam, okay, kalau aku lontarkan pendapat aku, apa orang atasan betul. akan fight untuk aku punya. Jadi dia macam tak tahu nak backup diri. Gitu. Betul. Dia tak tahu pun benda tu adakah benda yang dia buat tu betul, akan leader tu akan support ke tak apa yang dia buat tu. Betul? Setuju. Sebab ada jenis macam dari apa yang saya dapat lihat lah, ada macam satu leader dalam organisasi ni, bila pekerja tu bagi pendapat, dia akan rasa macam pendapat ni kau ni tak betul. Dia macam dia nak idea dia je yang dia terima. Setuju. Jadi daripada pendapat yang kita dapat dengar tadilah, kita dapat lihatlah apa yang menyebabkan salah satu organisasi tu tak dapat mengekalkan suasana yang memberi suasana keselamatan psikologi dalam pekerjaan. Jadi terima kasih kepada Amalia dan Wihah atas jawapan yang diberikan. Jadi untuk seterusnya kita akan pergi ke sesi seterusnya. Bye. Okey, untuk sesi yang terakhir, kita ada dua responden, seorang lelaki, seorang perempuan untuk soalan yang ketiga. Jadi, responden boleh bagi tahu nama? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hamirul Hafizi bin Sadina Omar dan boleh panggil saya Hamirul saja. Okay. Okey. Dan saya Sharifah Syazwana binti Said Hamid, dan boleh panggil saya Wana je. Okey. Baiklah, untuk Hamirul dan Wana, kita akan bertanyakan untuk soalan yang ketiga, tapi sebelum tu kita tengok untuk sketsa yang terakhir. Jadi saksikan. Korang tahu ke kenapa saya panggil korang hari ni? Tahu tak? Kenapa diam?
setelah meneliti rekod jualan beberapa bulan ni, company kita saya dapati tidak mencapai KPI yang saya nak. Dari segi Google review saya tengok rata-rata meninggalkan feedback yang kurang baik lah. Kita punya engagement pun kurang sekarang ni. Kita punya video marketing pun seolah tidak mengikut trend terkini. Korang rasa korang ada idea untuk atasi masalah ni? Saya ada idea macam mana kalau TikTok tu kita ikut trend semasa yang contoh macam kan sekarang yang ada POV tu kan, tapi at the same time kita masukkan yang pasal interior kereta, ada explanation sikit, penerangan pasal kereta tu. Asyik-asyik POV. Kamu tak rasa benda tu dah macam ketinggalan zaman ke? Setiap company buat POV. Ada cadangan lain? Kalau buat live. Dah cukup. Kamu budak baru dekat sini kan? Still tak ada pengalaman lebih. Jadi kamu perlu berguru dengan dia. Dia lagi pandai daripada kamu. Sofia, boleh masuk? Ya bos, ada apa tu? Boleh panggil semua untuk meeting hari ni? Boleh, saya tolong panggilkan. Terima kasih Sofia. Okey. Nampak macam bad mood lah. Asyik marah-marah. Korang berdua, bos panggil masuk bilik mesyuarat. Okey, nanti kita orang pergi. Okey. Jom ya, bos dah panggil. Boleh tak kalau saya tak pergi? Boleh ke? Nanti kena marah lagi. Tak nak pergi lah sebabnya tadi pun dia dah bad mood. Tadi pun saya dah cakap elok-elok apa idea saya. Tapi dia reject macam gitu. Mungkin dia tak ada mood kot. Ni kalau kita tak pergi nanti lagi kena marah. Tapi dia marah saya dalam meeting kot tadi. Saya dah pekerja baru. Tak nak lah, saya takut lah. Sama je kalau dia tanya soalan apa-apa pun. Kalau saya bagi idea pun, mesti dia reject juga. So, bawa saya pergi. Kamu tak nak pergi lah ni? Nak. Boleh tak kalau kamu je pergi? Takkan saya pergi seorang. Tak apalah, kita pergi sekali lah. Takut. Okey, daripada sketsa yang kita tengok tadi kan, kita dapat tengoklah dia punya pengurus tadi tu macam merendahkan dia punya pekerja. Jadi tak ada macam unsur psikologi keselamatan psikologi dalam organisasi tu. Jadi persoalannya kepada untuk awak dua, Hamirul dengan Wana, apa cara untuk kita tingkatkan lagi psikologi keselamatan dalam pekerja tu, dalam tempat kerja kita tu? Boleh jawab lah. Okey, terima kasih Huda atas soalan yang diberi. Okey, jadi saya di sini untuk menjawab soalan Huda tu, bagi saya salah satu elemen penting dalam setiap pasukan ni yang kena ada adalah perkongsian ilmu ataupun dikenali sebagai knowledge sharing. Tak kisahlah dia tu pekerja baru ataupun pekerja lama. Walaupun dia tu pekerja baru, dia still boleh untuk memberi pendapat dia dan still boleh untuk membantu pasukan dia itulah. Walaupun dia pekerja baru. Dan benda tu tak jadi masalah lah. Still boleh mencuba dan boleh tingkatkan diri dia juga. Ya, okay. Betul. Dan bagi ahli pasukan yang saling berkongsi maklumat, saling berkongsi pengalaman, dia bukan sahaja dapat membina budaya yang cekap, malah dia dapat juga membina budaya yang lebih kerja yang terbuka dan saling mempercayai antara satu sama lain. Ya, betul-betul. Untuk macam knowledge sharing tu tadi, kita sebenarnya walaupun dia pekerja baru, dia punya idea tu boleh diterima untuk zaman sekarang punya teknologi kan. Dia punya boleh diterima dari segi idea baharu sebab contoh macam dari segi cara marketing kan, kita boleh terima cara dia, tak semestinya ikut cara lama. Jadi itulah daripada jawapan daripada Hamirul tu tadi. Untuk Wana, ada jawapan tersendiri? Bagi Mat. Okey, saya setuju dengan Huda dan juga Hafizi. Dan saya dengan saya sendiri, first,
adalah sokongan daripada rakan sekerja dan organisasi. Okey, benda ni sangat penting. Seperti yang kita tengok tadi dekat dalam sketsa tu, kawan kepada pekerja baru tu, dia kan pekerja lama. Tapi dia sangat tak membantu kat situ. Betul. Dia tak tolong kawan dia untuk build confident masa tengah bagi idea dekat dia punya pengurus. And masa last kisah tu kan, kita nampak yang masa dia bagi tahu yang bos dia tu panggil untuk meeting baru, dia just biar je kawan dia tu tak nak ikut. Sepatutnya dekat situ dia kena tolong kan, dia kena macam kasih confident tu, it's okay, biasalah pekerjaan kita kena terima, kadang-kadang ada je pengurus yang macam ni, ada je pengurus yang macam tu kan. Sepatutnya dia kena tolong kawan dia dekat situ. Betul. And for the pengurus, sepatutnya dia tak perlu selfish untuk diri dia sendiri. Dia kena kasih ruang untuk pekerja baru tu build dia punya confident and bagi idea dan pendapat yang diorang nak lah. Sebab kadang-kadang idea dan pendapat daripada orang baru ni, dia lebih cantik lah untuk tolong organisasi lebih maju. Betul. And untuk pendapat saya yang kedua, kita patut terapkan nilai no blame culture dekat dalam organisasi. Betul. And seperti yang kita tahu, budaya ni budaya negatif lah, benda yang sangat-sangat kalau boleh dielakkan dekat organisasi. Sebab budaya menyalahkan ni, dia akan menyebabkan individu tu untuk takut mengaku dia buat salah. So kadang-kadang dia akan jadi macam akan fikir negatif, kalau saya buat benda ni, saya akan salah, kalau akan disalahkan kalau apa berjadi, dan mungkin akan efek negatif dekat company dan juga diri saya. Kena buang ke, company jatuh dia punya saham ke or something. And dekat sini diorang kena kembangkan organisasi, kembangkan budaya pembetulan. So diorang ambil benda negatif yang jadi tu untuk perbetulkan diri diorang supaya diorang takkan buat benda tu lagi. Kira penting lah. Sebab bila pasukan atau di individu rasa selamat, diorang akan berani nak ambil risiko. So diorang akan bijak dan mudah nak kongsi idea lagi kan. Saya rasa situ je pendapat saya. Jadi daripada kita dapat pada Wana tu, saya pun dapat kaitkan dari saya punya idea, iaitu bila pengurus tu dia ada sikap beretika dalam organisasi. Jadi kalau pengurus tu dia ada rasa beretika dengan dia punya pekerja, contohnya dia macam bersikap bermoral, dia tidak bertindak secara agresif, dia bertindak secara rasional, dia baik kepada dia punya pekerja, dia jaga kebajikan pekerja dan dia memberi peluang kepada pekerja tu memberi pendapat. Jadi benda tu akan membuat pekerja tu rasa macam selamat, dia rasa selesa. Ya betul, dia rasa dihargai dalam suasana pekerja tu. Jadi walau bagaimanapun untuk dalam satu organisasi tu, kebanyakannya pengurus tu lah yang memberi kesan yang tinggi lah untuk mewujudkan keselamatan psikologi di dalam tempat kerja kita. Okey, jadi ada lagi nak ditambah untuk bahagian soalan ketiga ni? Okey, saya ada sikit lagi nak tambah. Untuk Wana tadi, saya setuju dengan statement yang diberi. Okey, jadi untuk pendapat saya yang lain lah. Kalau kita nak kekalkan pasukan yang kuat dan berdaya saing, kita kena galakkan orientasi pembelajaran dalam pasukan tersebut. Ya, betul. Okey, di mana setiap ahli ni dia kena ada keinginan untuk belajar ataupun mencuba benda baru. Okey. Dalam pasukan yang berorientasikan pembelajaran ni, kegagalan bukanlah dilihat sebagai kesilapan semata-mata. Malah benda tu adalah perkara yang boleh digunakan untuk kita mencuba benda baru. Okey, daripada kesilapan tu kita boleh baiki lagi untuk kita buat benda yang lebih elok lah. Betul. Dan ini bukan sahaja dapat wujudkan suasana kerja yang positif, tetapi juga dia dapat mengurangkan rasa takut dalam setiap pasukan tu untuk mencuba, dan lebih banyak inovasi yang boleh ditingkatkan yang akan berlaku mana kita tahu kan. Ya, betul. Jadi kiranya macam
bila organisasi tu buat macam membantu pekerja baru tu, dia akan pekerja lama tu dia bukan sekadar macam melihat, dia juga tolong untuk buat dia punya kerja, cara kerja dia bukan lagi macam lebih sempurna lah dia punya cara kerja tu, bukan hari demi hari kerja tu akan lebih baik lah. Ya, betul-betul. Jadi itulah dari pendapat daripada Hamirul dan Wana. Jadi berdasarkan 3 soalan itu tadi, maka terjawablah untuk dari tajuk psikologi safety dalam pekerjaan kita. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih daripada kami Kumpulan 6.